Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah. Apa khabar hadirin muslim muslimah terutama Allah Taala daripada Masjid Mahmudiyah Mungkin Kebakar yang memuliakan kasihi pengurusi masjid, imam, tuan bila, tuan siok, ahli kuasa, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimah terutama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ni dah masuk malam 24 hari bulan Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 7 hari bulan Ogos tahun 2026. Sekali lagi Allah Ta'ala panjang umur dan Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita untuk kita mengerjakan kewajipan sembahyang maghrib berjemaah dan kita duduk-duduk beriktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah Ta'ala. Kita pasal niat sahaja aku beriktikaf atas masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Moga di antara maghrib dan isyak ni dicatat tuan-tuan ganjaran pahala semaya yang sempurna insya-Allah. Minggu lepas kita telah cerita bagaimana perjalanan amalan yang kita buat setiap hari ni. Dia akan melalui 7 lapisan langit dan kita telah cerita malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala telah tugaskan bagi setiap lapisan tadi. Bermula daripada lapisan yang pertama, maka dia taping si pelaku mengumpat, maka tidak ada peluang untuk amalan dia naik. Tapi saya yang kedua, orang yang mengasihi dunia melebihi daripada kasih akhirat dia, maka dia pun diskat dan dia halal. Tapi saya yang ketiga ialah orang yang sombong, takbur. Tapi saya yang keempat, orang yang ada bangga, ujub, rasa hebat putar dalam diri dia. Tapi saya yang kelima minggu lepas, iaitu hasad dengki. Orang yang ada iri hati dalam diri dia, dalam hati dia, maka amalan dia tidak akan ke mana. Malam ni pula kita sambung lagi. Qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi lahu daw'un ka daw'il qamari min salah wa zakah wa hajjin wa umrah wa jihadin wa qiyam wa yujawizuna bihi ila as-sama'i as-sadisati fayaqulu lahumul malakul mu'akkalu biha kifu wadribu bihadzal 'amali wajha sahibihi innahu kana la yarhamu insana qattun min 'ibadillah asabahu bala'un aw maradun bal kana yashmatu bihim ana malakur rahmati amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Artinya telah bersabda baginda Nabi SAW, dan naik malaikat hafazah itu, malaikat yang menjaga amalan, menghimpunkan amalan-amalan yang baik. Dia bawa apa? Dia bawa dengan amalan hamba Allah Ta'ala itu, yang mana bercahaya-cahaya amalan yang dilakukan seperti cahaya bulan yang cerah purnama. Amalan yang kita buat comel dah, tuan-tuan, sempurna dari segi rukun, dari segi syarat, dari segi fardu, dari segi sunnah. Bercahaya-cahaya dah amalan. Jadi malaikat hafazah
bawa dah amalan tadi naik melepasi langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa amalan tersebut? Iaitu amalan sembahyang, amalan zakat, amalan haji, amalan umrah, dan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang 5 waktu, zakat yang kita kerjakan, betul hari itu dia keluarkan zakat. Zakat ni, zakat fitrah di bulan puasa. Zakat harta ni tuan-tuan, nah bila dah cukup haul, cukup nisab dia atau simpanan kita. Nah bila dah cukup tempoh masa dia, bayar zakat. Begitu juga haji, musim haji, dan umrah yang dia kerjakan, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasa sama ada fardu atau sunat. Maka lalu mereka itu malaikat hafazah dengan segala amalan itu, amalan himpunan, amalan bercahaya-cahaya seperti bulan yang cerah purnama ni, hingga sampai kepada langit yang ke-6. Maknanya lepas sampai kepada langit yang ke-6, berhenti situ. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amalan itu, berhenti kamu. Kena juga tuan-tuan. Nah, kena juga amalan tadi dihalang dan disekat, tak boleh naik ke langit yang ke-6. Berhenti kamu dan padukan oleh kamu dengan amalan ini akan muka orang yang mempunyai amalan ini. Si pelaku amalan ini, mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka, maka campur semula sembah atas muka dia. Alhamdulillah. Ini satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian orang yang beriman. Mereka beriman dan beramal soleh, tuan-tuan, tetapi di samping itu kerana bahawa dia tiada kasihan sekali-kali akan seorang manusia daripada hamba Allah Ta'ala yang kena bala. Sebab apa amalan seseorang itu tidak diterima dan tak dilepas pada langit yang ke-6? Kerana dia tidak ada kasihan belah dalam hati dia, kerana hilang perasaan kasih sayang dalam dada dia. Na'udzubillah. Ar-Rahimun yarhamuhur rahman. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang yang ada kasih belah, Allah Taala akan sayang kepada dia. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Campaklah, luahkanlah rasa kasih, rasa sayang kepada seluruh penduduk bumi, nescaya Allah SWT dan seluruh ahli langit. Apa dia ahli langit kata? Para malaikat Allah SWT akan sayang kepada kita. Allah SWT akan isytiharkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, dengarlah, sesungguhnya aku telah mengasihi, menyayangi si fulan bin si fulan, maka wajib ke atas kamu untuk menyayanginya. Ini di antara orang yang ada sifat kasih sayang dalam dada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memudahkan diri dia dalam setiap kalam, setiap ucapan, setiap surah di dalam Al-Quran. Ada 114 surah, tuan-tuan. 113 surah Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada berapa kali dalam Al-Quran diulang tayang ke? 114 kali, termasuk di dalam surah An-Naml, bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman atas surah kepada Raja Balqis, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surah ini daripada Raja Sulaiman, dan Raja Sulaiman telah memulakan tulisannya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan keberkatan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bila Allah Subhanahu wa taala sendiri
menunjuk contoh tauladan kepada sekalian makhluk, terutama manusia yang menjadi khalifah di atas muka bumi, maka tidak boleh tidak kita kena hias hati kita, tuan-tuan, puan-puan kekasih Allah Ta'ala, dengan sifat rasa kasih, rasa sayang. Rasa kasih, rasa sayang. Dan inilah yang disemarakkan oleh baginda Nabi SAW di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hingga satu masa Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang lebih aku kasih selepas daripada diriku kecuali kepadamu ya Rasulullah. Nabi kata, la ya Umar, tidak beriman wahai Umar, tidak sempurna iman kamu wahai Umar, kecuali kamu kata aku dicintai daripada dirimu dan sekalian manusia lain. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri telah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber bagi rahmat dan kasih sayang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Taala telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam, membawa kasih sayang kepada sekalian makhluk. Sama ada manusia ataupun jin ataupun haiwan, tuan-tuan, ataupun apa saja, tuan-tuan, hatta pokok kayu-kayu, batu bata, mencintai dan mengasihi dia dengan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan ke gunung Gana memberi salam, mencintai dan menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkuliah dengan suara bayi kecil menangis, rupanya bagi daripada batang kurma yang sudah terbaring. Kesedihan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian makhluk adalah Allah Taala cinta di atas dasar kasih dan sayang. Satu surah saja yang tidak dimulakan dengan bismillah, surah At-Taubah atau surah Bara'ah, kerana surah ini turun dalam keadaan Allah Ta'ala sedang marah kepada orang yang berpaling pada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surah lain bermula dengan surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surah An-Nas akhir sekali, surah Al-4, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah memulakan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Allah wajibkan dalam setiap semaya kita, untuk diterima semaya kita, tuan-tuan, satu rakaat 4 kali sebut Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Mana? Dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tuan-tuan, 4 kali sebut Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Dalam satu rakaat, bayangkan ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat kali dengan 4, tuan-tuan, 68 kali kita sebut Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang di dalam semaya kita. Lalu bila kita hilangkan daripada dada kita, bila kita tidak semak dan hias hati kita dengan sifat kasih, sifat sayang, maka Allah Ta'ala akan malu, Allah Ta'ala akan murka, Allah Ta'ala tak akan jadikan kita sebagai ahli syurga. Segala amalan kita adalah sia-sia. Alhamdulillah. Kerana amalan kita tak akan lepas ke langit pun, tuan, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat, dia berjalan di rumah baginda Nabi, dia tengok baginda Nabi SAW dengan cucu cicit baginda Nabi, dengan anak-anak baginda Nabi. Nabi peluk, Nabi kucuk, Nabi sayang. Dia kata rumah dia ramai lagi anak cucu, tapi dia tak pernah peluk pun, tak pernah kucuk, tak pernah sayang. Maka baginda Nabi SAW marah. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang tidak ada di dalam hatinya rasa kasih, rasa sayang. Na'udzubillah. Semoga tuan-tuan kita semarakkan rasa kasih, rasa sayang
dalam dada kita kepada isteri-isteri kita, suami-suami kita, anak-anak kita, putera-puteri kita, cucu-cucu kita, tuan, dengan semarak kasih sayang yang sebenar, iaitu kasih sayang kepada Allah Jalla Jalaluhu mengatasi kasih sayang kepada sekalian makhluk. Kasih sayang yang kedua, kasih sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang yang ketiga, tuan-tuan, kasih sayang kepada ayah dan ibu. Kasih sayang kepada ayah dan ibu. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah Taala, hendaklah kamu beribadah, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Campurkan rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta kepada Allah. Dialah yang menciptakan kita, Dia yang menganugerahkan kepada kita segala-galanya, tuan. Kasih sayang yang pertama kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ilmu agama. Kata Nabi kata, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kita orang yang menyebarkan ilmu agama kerana kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada Rasulullah, kasih sayang kepada agama Allah. Ataupun kita jadi orang yang suka mendengar, mencintai majlis ilmu dengan kita belajar dan kita dengar ilmu agama. Yang keempat, kata Nabi, jadilah orang yang mencintai alim ulama, mencintai ilmu agama. Bila terhapu rasa cinta, rasa kasih daripada dalam dada kepada Allah, kepada Rasul, kepada majlis ilmu, tuan-tuan, maka wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang yang kelima, ngajar budak, belajar budak, mendengar budak, cinta kasih sayang kepada ilmu dan ulama, tidak, tuan, maka golongan yang kelima ni adalah golongan yang akan binasa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Orang yang akan binasa bila dia hilangkan daripada dada dia cinta kasih sayang kepada agama, kepada ilmu, kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita beribadat kepada Dia dan berlaku baik kepada kedua ibu bapa, ihsan, wabil walidaini ihsana. Kata Allah adalah kita buat baik kepada ayah dan ibu kita. Sebagaimana ayah dan ibu sayang kepada anak, maka wajib kata anak menyayangi ayah dan ibu. Tanda kasih dan sayang kepada ayah dan ibu, kata Allah, wabidil qurba. Bila ayah dan ibu tak ada, maka dia kena hubungkan tali silaturahim dengan kaum kerabat, dengan saudara, sepupu, sepapak, adik-beradik, tuan-tuan. Wabijari junubi, wabijari jambi, wabijari junubi. Allah Ta'ala juga besar kena kasih dan sayang kepada jiran, tetangga, tuan-tuan, yang dekat dan yang jauh. Ada belakang tangga ataupun 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Semua itu adalah kekasih-kekasih kita yang kita kena campurkan rasa kasih, rasa sayang kepada mereka. Nah, hatta jika itu kafir sekalipun kita kena sayang. Kerana baginda Nabi SAW sendiri kita bila jenazah tu yang bawa lalu depan muka baginda Nabi tu kafir, Nabi pun berdiri, Nabi pun sedih, kerana dia mati dalam keadaan tidak menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sentiasa berdakwah menyebarkan seluruh agama kerana Nabi sayang kepada sekalian makhluk. Allah arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan baginda Nabi kecuali bawa rahmat kepada sekalian alam, sekalian manusia. Pernah atau hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Apa cerita yang dibawa oleh baginda Nabi? Nabi kata pada zaman dahulu kala ada 3 orang daripada kalangan Bani Israel.
puak Bani Israel zaman dahulu kala. Ada 3 orang Nabi cerita. Satu orang tu Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit sopok, penyakit kulit. Satu orang tu diuji dengan penyakit botok. Minta maaf tuan-tuan. Nah, tak tumbuh rambut. Satu orang lagi Allah Ta'ala uji dengan penyakit buta mata. Allah Ta'ala uji kita dengan kehidupan kita. Mana belum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan uji kamu sama ada dengan kurang ataupun lebih sebagai ujian dan tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala tarik nikmat, sama ada nikmat kulit yang cantik, nikmat rambut pada tubuh dan nikmat tentang penglihatan pada mata, kerana supaya kita dekat dan hampir kepada dia, supaya kita sentiasa merayu-rayu dan memohon hajat dan keperluan kita kepada dia. Apabila 3 orang tadi diuji, tuan-tuan, Allah datangkan dengan malaikat yang menyamar. Malaikat menyamar pergi buat dengan ketiga-tiga orang, dikecek dengan ketiga-tiga orang, bawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tanya pada orang yang pertama hak penyakit kulit. Malaikat tanya dia, kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kabulkan hajat dan permohonan kamu, apakah hajat dan permohonan kamu pada hari ini? Dia kata, ya Allah, izinkan aku ni dapat kulit sebagaimana kulit orang lain, cantik, tidak dihina, tidak dikeji. Tidak orang kata nak penyakit balak putih, nak penyakit kulit, nak penyakit badan, ada pada tubuh badan. Dia kata tengok orang taksir mari saing dengan kita. Ada dia kata taksir minta ke lain, nak minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi sembuh kulit dia ni, jadi comel kulit dia. Maka malaikat pun sapu tuan-tuan pada tubuh badan dia, dengan izin Allah kulit dia jadi comel. Kulit dia sembuh seperti sedia kala. Lalu malaikat tanya lagi, Maha kayanya Allah, Maha pemurahnya Allah, gapa dia lagi dia nak atas ke bumi ni? Kulit comel dah. Kata salah seorang daripada Bani Israel tadi, dia kata dia nak unta. Dia nak unta. Maka malaikat pun bagi kepada dia dengan izin daripada Allah Ta'ala. Malaikat bagi seekor unta betina yang sudah buting juga. Ada anak malaikat dia. Maka malaikat berdoa, semoga Allah Ta'ala berkati anugerah dan rezeki pemberian daripada Allah Ta'ala kepada kamu tadi. Malaikat bertinggal. Malaikat pergi kepada orang yang kedua pula, penyakit potong. Tanya dia, nikmat gapo dia nak daripada Allah? Dia kata dia nak temu rambut supaya orang tak hina dia, orang tak panggil dia watak-watak aja. Maka Allah Ta'ala izinkan rambut dia tumbuh juga. Maha kaya Allah. Dia bagi seorang orang tu watak, dia boleh menyembuhkan penyakit. Likul lidah dawa, bagi setiap penyakit tu ubat dia. Jadi malaikat tanya pula si watak yang telah disembuhkan penyakit daripada watak dia tu, apa lagi nikmat yang dia nak? Dia kata dia nak lembu. Maka malaikat pun datangkan kepada dia seekor lembu betina yang putih juga. Dalam perut dia ada anak. Dan didoakan kepada dia, semoga Allah Ta'ala berkati rezeki yang Allah Ta'ala limpahkan kepada dia. Malaikat pun pergi pula kepada orang yang ketiga yang Allah Ta'ala uji dengan penyakit buta mata. Lalu malaikat tanya dia nak apa? Kata si buta tadi dia nak lihat bagaimana orang lain, melihat dunia, melihat keluarga, melihat anak-anak bermain di hadapan mata. Lalu malaikat sapu mata dia sembuh kembali seperti sedia kala. Boleh melihat dunia, boleh melihat anak rumah tangga dia, boleh lihat anak-anak main di depan mata dia. Lalu malaikat tanya dia nak apa? Dia kata dia nak kambing biri-biri. Malaikat pun bawa lari kepada dia kambing biri-biri yang gemuk, tuan-tuan. Kambing biri tadi pula mengandung puting, ada anak dalam perut. Selama beberapa ketika, tuan-tuan, hak pegang unta tadi, dia adalah dan ternak unta kayu. Hak pegang lembu tadi, hak botak, telah disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dia ada ladang ternakan lembu. Hak kambing biri-biri, dia ada ladang ternakan kambing biri-biri yang banyak, tuan-tuan. Akhirnya malaikat datang sekali lagi, tuan-tuan, berupa orang yang susah,
Berapa orang yang berhajat, berapa orang yang miskin, orang yang fakir, pergi salat di tangga orang yang pertama tadi, atau ke utang, boleh kata wiseko utang untuk dia nak berjalan balik ke kampung halaman dengan utang tadi yang boleh bekerja cari makan rezeki nafkah bagi diri dia dan keluarga dia. Lalu diampak tuan oleh orang yang Allah Taala bagi rahmat, bagi kasih sayang, bagi nikmat pada dia. Ya, banyak disembuhkan penyakit sopak dia, bagi bola punta yang sudah bunting dan beranak pinak tuan. Malaikat tu bangkit baliklah. Malaikat tu kata, tidak kau dulu kamu ni dikata miskin, bapa, berpenyakit, Allah Ta'ala anugerahkan dengan rezeki ni mari daripada Tuhan, mari daripada kasih sayang Allah. Dia kata bukan, oh ni mari daripada datuk nenek moyang dia orang kaya-kaya, lupa daratan, tak ingat Tuhan, sombonglah dia kata. Nah, jadi hilang rasa kesian belah kepada orang fakir miskin. Nah, akhirnya Allah Taala datangkan dengan kemudaratan kepada unta-unta dia jatuh, miskin jatuh, apa jatuh, sakit semua. Orang yang kedua, bila malaikat pergi, penyakit botak ada tuan, begitu juga. Malaikat nyaman dalam keadaan orang susah, orang miskin, orang fakir perlu pada bantuan dan kasih sayang. Tiba-tiba tidak ada perasaan rasa kasih, rasa sayang, rasa syukur dalam dada dia pun halal juga, dia pun tak beri juga kongsi lebu dia kepada orang yang miskin tadi. Lalu Allah Taala tarik balik nikmat tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kiranya manusia bersyukur, Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia akan bagi lebih juga. Tapi bila manusia lupa daratan, lupa kepada kasih sayang Tuhan, maka azab seksa menanti, menunggu. Malaikat pergi kepada orang yang ketiga, yang buta tadi. Bila malaikat nyamar hakim miskin minta bantuan, maka si buta tadi telah zahirkan kasih sayang dia kepada fakir miskin. Dia kata, aku dulu buta, aku dulu susah, aku dulu fakir sebagaimana menimpa kamu pada hari ini. Tapi dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan anugerah daripada Allah, Allah pulihkan sakit aku. Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada aku ini. Dia pilih, dia kata mana-mana saja kami biri-biri, kalau kamu nak, kamu ambil lah sebanyak mana pun. Dia kata klik. Tengok tuan, ni orang yang bersyukur. Lalu malaikat berkata, moga Allah Ta'ala berkati rezeki kamu, Allah tambah lagi dan lagi nikmat kepada kamu dan kasih sayang dia, kerana dalam hati kamu ada kasih sayang kepada fakir miskin. Jadi dalam hati malam ini terdapat berkait dengan orang yang tidak ada rasa kasih, rasa sayang dalam dada dia, maka dia akan dihalang daripada dapat tuan-tuan diterima amal ibadah. Kerana bahawa dia tiada kasihan, dia buat tak tahu, dia ambak dah pula tuan-tuan. Sekali-kali akan seorang manusia daripada hamba Allah Ta'ala yang diuji dengan bala, ataupun seseorang yang dapat penyakit, tetapi adalah dia suka dengan yang demikian itu. Dia suka pula tuan-tuan orang yang dapat sakit, orang susah, orang miskin, orang yang kena bala. Akulah malaikat rahmat, menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan akan amalannya melalui akan daku kepada yang lain daripada. Jadi malaikat tu telah mencegah amalan bagi seorang yang tidak ada kasih sayang dalam dada dia, walaupun dia kaki semaya, kaki puasa, bayar zakat, haji dan umrah, bercahaya-cahaya sempurna amalan dia, tapi tuan-tuan tidak ada kesian belah dalam dada, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Taala. Waliyahillah. InsyaAllah tuan-tuan, semoga kita curahkan rasa kasih, rasa sayang diri kita dengan banyak amal soleh kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, tuan-tuan, kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala memulakan diri dia dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tuan berdakwah 23 tahun lamanya dengan penuh rasa kasih, rasa sayang kepada sekalian manusia. Ada soalan yang silakan. Jazakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang memiliki hati kami, ya Allah, isilah dengan rasa kasih, kasih sayang kepada-Mu Tuhan, kepada Junjungan Mulia Baginda Nabi, kepada para sahabat, kepada sekalian orang yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, semarakkanlah rasa kasih, rasa sayang dalam dada hati sanubari kami, sehingga kami jahna kepada kaum keluarga kami, agar mereka dekat denganmu, melakukan amal ibadah bagi bekal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi